Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu kita lagi di Ambil Channel, tuan-tuan. Kongsian hari ni. Okay, hari ni hari raya keempat. Masa untuk kita kembali ke tempat kita mencari rezeki. So, hari ni nak kongsi sikit lah. Kalau sebelum kita bergerak. Okay, sebenarnya nak introduce sikit. Kereta ni kereta Estima lama yang saya beli. Dah pakai 6 tahun. Alhamdulillah, so far tak ada major problem lah. So sebagai pengguna kereta-kereta lama, umur dia almost 17 tahun lah. 18, 19 tahun kot. So 2007, 27. So hampir 20 tahun lah. Next year 20 tahun. So apa yang saya particular pasal kereta ni, memandangkan kereta ni kereta family, kereta Estima lama. So saya kena pastikan dia punya keselamatannya dan kedudukan kedudukan condition enjin dia, condition kereta dalam keadaan yang baik. Okay, alhamdulillah. So apa yang saya selalu praktik sebelum jalan jauh, saya akan pastikan cooler ni pada level yang sepatutnya lah. Itu maksimum lah. Okay, and then saya check dia punya level minyak. So buka sini, check. Kalau kurang, top up dulu. Ini penting. Kalau nak jalan jauh, nampak dia kurang daripada separuh, saya top up. Kalau separuh ke atas tu, saya tak risau sangat. So buka sini, check. And then kalau kurang, top up kat sini. Okay. So yang lain kita observe lah, dia punya leaking ke apa yang. So yang ni pun dah nampak ada leaking sikit. Tapi tak apa, lepas raya ni nak buat servis, tukar dia punya seal lah, gasket atas ni. Tak gasket. So satu lagi kita kena tengok dia punya condition minyak brake lah. So minyak brake ada kurang sikit. Tapi dia belum sampai level minimum lah. So macam ni saya consider ok lah. So yang lain saya pastikan konektor bateri ni memang kemas. Lepas tu apa lagi saya check. Ok, lepas tu saya buka, saya akan check dia punya fuse dalam ni agak dalam condition yang okey. Tak ada nampak macam burning punya ni lah. Tak nampak macam terbakar punya ni. So kalau okey, then saya itulah. So saya biasa saya check yang tu lah. Sebelah sini satu, dan sebelah sini pun satu, check. So alhamdulillah so far okey. Aircon tak ada apa nak check sangat. Aircon tu kita rasa tak sejuk, dan tu je lah. So lagi satu kongsian yang saya nak kongsi sikit berkenaan dengan apa yang saya ada lah. Selalunya saya nak jalan jauh, saya kena pastikan ada ni lah, glove kat sini. So bila ada breakdown ke apa, saya ambil glove tu, terus ni lah. So lagi saya ada apa, saya ada bateri standby, bateri remote standby dengan relay lah, aircon relay dengan starter relay. Okay, so lain tak ada apa. So kita pergi kat belakang jap. Kat belakang ni selalunya saya ada toolbox set, tool set. So dalam ni ada apa, jap saya tunjuk sikit. Selalunya saya bawa benda ni lah. Sebelum saya buka ni, saya boleh cerita sikit yang sebelah kanan ni pump air pump pump angin. So apa yang ada, dia punya cacing, set cacing lah. Kita buat ni set ni dengan ni sekali. So bukan untuk kita je, kalau any siapa-siapa yang ada keperluan untuk kita tolong lah. So yang lain semua basic lah. So lagi kita kena bawa ni lah. Ini sejadah semayang. Okay, lagi kita kena ambil ni. Apa saya selalu bawa, saya bawa minyak ni lah, minyak ekstra, minyak hitam ekstra. Lepas tu tool set ni lah untuk buka tayar. Ini dia punya, pastikan kita ada lah. Ni punya apa nama ni, Allah, jack. Okay, kat sini ada apa, kita ada pencokir ni lah untuk buka cover ke apa. Lepas tu ini test pen, nak tengok dia punya api sampai mana-mana yang check elektrik. Ok, so lagi apa yang saya ada, sorot sikit sini.
So saya buka sikit. Saya ada ni lah. Saya standby. Lampu mentol. So saya ada dua mentol lampu. Satu 9006. Ini untuk lampu headlamp. Yang ni untuk lampu sebelah ni untuk lampu fog lamp. So ni je lah. So saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ni tuan-tuan. Bila kita pakai kereta lama ni, so apa yang kita perlu adalah kita pastikan tayar ni paling penting juga lah tuan-tuan. Pastikan tayar level ni dia mengikut spek yang sepatutnya. Abaikan dia punya condition rim tu sebab dia habuk brake. So lagi kita tengok tayar ni. So apa yang kita tengok tayar level tu, jangan terlalu flat ataupun terlalu keras sangat kan. So okey, selalunya saya akan check di keliling dia tu tak ada macam paku ke apa melekat kan, sebelum kita jalan jauh. So itu saja perkongsian kali ni, insya-Allah tuan-tuan. Semoga perkongsian ni memberi sedikit manfaat, insya-Allah. So kita jumpa lagi next perkongsian, insya-Allah. Assalamualaikum, bye bye.